Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafiz Omar. Hari ini hari Jumaat 20 Februari dan kita akan menganalisis carta euro serta pound British bagi menilai potensi pergerakan pasaran. Semalam euro kembali melemah berbanding dolar Amerika Syarikat. Kenaikan kecil pada awal sesi dagangan diikuti dengan jualan ketara semasa sesi Amerika. Pound British turut mengikut arah yang sama tertekan oleh jangkaan yang semakin meningkat bahawa Bank of England akan menurunkan kadar faedah pada mesyuarat akan datang. Pada masa yang sama, jangkaan pemotongan kadar faedah di Amerika Syarikat semakin berkurang sekaligus menyokong pengukuhan dolar. Data ekonomi Amerika Syarikat turut menunjukkan pertumbuhan yang kukuh. Tuntutan awal pengangguran mingguan bagi Februari meningkat hanya kepada 206,000, jauh lebih rendah daripada jangkaan 223,000 dan lebih baik berbanding bacaan sebelumnya 229,000. Data yang lebih kukuh daripada jangkaan ini meningkatkan permintaan terhadap dolar. Selain itu, Bank Reserve Persekutuan Philadelphia melaporkan peningkatan indeks pembuatan bulanan kepada 16.3, jauh melebihi jangkaan 7.5, sekaligus memberi sokongan tambahan kepada dolar. Namun begitu, defisit dagangan Amerika Syarikat melebar dengan ketara, menimbulkan persoalan sama ada tarif Presiden Donald Trump benar-benar mencapai matlamat yang diinginkan. Dari sudut dasar monetari, Neil Kashkari mengkritik Kevin Hazzard, pengarah Majlis Ekonomi Nasional, kerana terus memberi tekanan kepada Bank Pusat walaupun pengerusi Fed Jerome Powell bakal meninggalkan jawatan pada bulan Mei. Kashkari tidak mengulas mengenai langkah dasar seterusnya yang akhirnya mengurangkan jangkaan pemotongan kadar dan mencetuskan aktiviti pembelian dolar yang kukuh di pasaran. Beralih kepada kalender makroekonomi hari ini, United Kingdom, data jualan runcit akan diterbitkan dengan unjuran pertumbuhan sederhana sebanyak 0.2% bagi Januari. Ini mungkin memberi isyarat pertumbuhan ekonomi yang perlahan serta tekanan harga yang semakin reda, sekaligus mendorong Bank of England mempertimbangkan pemotongan kadar faedah bagi menyokong pasaran buruh dan aktiviti ekonomi keseluruhan. Selain itu, United Kingdom juga akan mengeluarkan angka pinjaman bersih sektor awam. Bacaan yang lebih lemah daripada jangkaan boleh menambah tekanan ke atas pound British. Di zon euro, jadual data sangat padat termasuk PMI pembuatan, perkhidmatan dan komposit bagi Februari. Laporan aktiviti perniagaan dari Perancis, Jerman dan United Kingdom turut akan diterbitkan. Dengan jumlah data yang banyak, volatiliti pasaran dijangka kekal tinggi sepanjang hari. Di Amerika Syarikat, tumpuan utama ialah pertumbuhan KDNK suku keempat 2025 dengan jangkaan perlahan kepada 3% daripada 4.4% pada suku sebelumnya. Jika pertumbuhan perlahan lebih ketara daripada jangkaan, dolar boleh tertekan dan sebahagian daripada kenaikan terbarunya mungkin terhakis. Indeks harga perbelanjaan penggunaan peribadi PCE Amerika Syarikat juga menjadi tumpuan dengan unjuran kenaikan 2.9% secara tahunan bagi Disember. Pedagang turut akan memantau data pendapatan dan perbelanjaan peribadi serta bacaan PMI terkini. Dengan begitu, banyak data penting diterbitkan, turun naik harga dijangka meningkat dengan ketara. Dalam keadaan ketidaktentuan pasaran ini adalah lebih baik untuk berhati-hati dan memberi tumpuan kepada analisis sambil menunggu minggu hadapan untuk membuat keputusan dagangan yang lebih jelas. Dari sudut analisis teknikal, carta euro US dollar pada rangka masa 1 jam menunjukkan euro telah jatuh dengan ketara berbanding dolar Amerika Syarikat. Tumpuan kini tertumpu kepada paras 1.1745. Pulse breakout pada paras ini akan menghasilkan isyarat pembelian dan berpotensi menolak euro kembali ke 1.1767. Data zon euro yang kukuh boleh membantu harga menembusi paras tersebut dan melanjutkan kenaikan ke 1.1787. Sasaran paling jauh ialah 1.1807, di mana penjualan ketika rebound boleh dipertimbangkan dengan sasaran pergerakan sekitar 15 sehingga 20 pips. Penjualan di 1.1767 dan 1.1787 hanya sesuai sekiranya berlaku false breakout.
Sebaliknya, penembusan dan pengukuhan di bawah 1,1745 boleh menolak euro turun ke 1,1719 dan seterusnya ke 1,1697. Pada paras ini, pembelian di rebound boleh dipertimbangkan dengan sasaran pembetulan intraday sekitar 20 sehingga 25 pips. Pembelian di 1,1719 dan 1,1745 unrelevant sekiranya berlaku false breakout dalam keadaan data Amerika Syarikat yang lemah. Bagi pound British, situasinya hampir sama. False breakout pada paras 1,3432 yang disokong oleh data United Kingdom yang positif akan menghasilkan isyarat pembelian dan berpotensi menolak sterling ke 1,3460. Penebusan di atas paras ini boleh memberi kenaikan ke 1,3489 dan seterusnya membuka laluan ke 1,3515. Pada paras tersebut, penjualan di rebound boleh dipertimbangkan dengan sasaran sekitar 20 hingga 25 pips. Penjualan di 1,3460 dan 1,3489 hanya sesuai sekiranya berlaku false breakout. Jika data United Kingdom mengecewakan, penembusan dan pengukuhan di bawah 1,3432 boleh menekan pound turun ke 1,3409 dan seterusnya ke 1,3384. Pada paras ini, pembelian di rebound boleh dipertimbangkan dengan sasaran 20 hingga 25 pips. Pembelian di 1,3409 dan 1,3432 yang bertentangan dengan aliran semasa perlu dilakukan dengan berhati-hati dan hanya selepas pengesahan false breakout. Sekian video analisis dari saya Hafiz Omar dan semoga berjumpa lagi.